Welcome to our group. As the first presenter, I will introduce our project, which is Aroma Bija, modern tenang for cat food. An aroma bija is a fragrant and energy-saving product made from used cooking oil. The first objective of this project is recycle used cooking oil. Recycling used cooking oil can help reduce environmental pollution by using it as the main raw material. Second objective is create energy-saving products such as fragrant candles that are more sustainable and energy-saving compared to electric lights. Third, adding value to waste materials can transform used cooking oil waste into economically valuable products. Can you at the back, can you come to the front a bit? Just one to the side a bit. Make some space for them so that we can all see. Thank you. Okay. Please continue. Jadi beginilah caranya untuk menghasilkan produk aroma bijak, iaitu lilin yang berwarna dan berwangi. Pertama sekali, tapiskan minyak masak terpakai menggunakan penapis halus ataupun kain kasar. Tetapi jangan menggunakan minyak yang terlalu kotor, kerana ia akan menjejaskan bau wangi yang kita inginkan. Cair. Selepas ianya mencair, masukkan minyak yang telah ditapis pada permulaan tadi dan gaulnya sehingga serasi. Nisbahnya ialah 2 bahagian lilin, 1 bahagian minyak. Masukkan pewarna selepas ianya digaul serasi. Jangan menggunakan pewarna air kerana air tidak boleh Projek Aroma Bija, wangian tenang poket senang ialah inovasi mesra alam yang menghasilkan lilin wangi daripada minyak asal terpakai. Projek ini bertujuan untuk mengurangkan pencemaran melalui kita semula.